Rancangan utama Vladimir Putin telah memakan diri dan Ukraine membuat dia menerima padah di Timur Tengah. Bagi menghalang AS membantu Kiev, Rusia cuba ugut Washington dengan menyerahkan secara rahsia koordinat satelit pangkalan tentera AS kepada Iran. Namun, Putin lupa satu perkara besar. Ukraine telah 4 tahun menyempurnakan senjata utama untuk memusnahkan drone yang disokong Rusia. Dalam satu perkembangan yang mengejutkan, Presiden Zelensky telah menghantar ratusan pakar pemburu drone terbaiknya terus ke Teluk membawa sistem pertahanan Sky Fortress yang revolusioner yang kini sedang memusnahkan drone Iran di udara dengan kos yang sangat rendah. Ukraine benar-benar sedang menyelamatkan Timur Tengah daripada keganasan Rusia. Dan kisah kita bermula dengan kebocoran risikan yang membuktikan kesalahan Putin. Zelensky dedah Ukraine ada bukti Rusia beri maklumat risikan termasuk lokasi aset tentera AS kepada Iran. Sila dengar. Dengan data risikan. Bukti semakin banyak menunjukkan Rusia masih memberikan sokongan risikan kepada rejim Iran. Aktiviti ini merosakkan dan perlu dihentikan kerana hanya menyebabkan ketidakstabilan. Negara bertanggung jawab ingin memastikan keselamatan dan mencegah masalah besar. Pasaran telah memberi reaksi negatif, merumitkan situasi bahan api di banyak negara. Rusia membantu rejim Iran bertahan dan melancarkan serangan lebih tepat, sekaligus memanjangkan peperangan ini. Tindak balas diperlukan. Media AS telah melaporkan maklumat ini sejak minggu pertama Perang Iran. Ramai berspekulasi, 6 tentera AS yang maut pada hari pertama terbunuh kerana Rusia berkongsi lokasi mereka dengan Iran. Soalan ini ditujukan kepada utusan khas Steve Witkoff yang sedang berunding dengan Rusia untuk menamatkan perang Ukraine. Jawapannya, nampaknya dia terlalu mudah percaya pembohongan Rusia. Dengar sendiri. Adakah kita rasa Rusia telah kongsi risikan tentang lokasi aset ketenteraan AES? Jika mereka sudah melakukannya, mengapa kita masih memberikan pengecualian terhadap sekatan minyak Rusia? Saya bukan pegawai risikan, jadi tak boleh beritahu anda. Saya boleh beritahu anda bahawa semalam dalam panggilan dengan Presiden, pihak Rusia berkata bahawa mereka tidak berkongsi maklumat. Itu yang mereka katakan. Kita boleh percaya kata-kata mereka, tapi itu yang mereka kata. Dan semalam pagi secara berasingan, Jared dan saya telah membuat panggilan dengan Ushakov yang mengulangi perkara yang sama. Jadi, soalan itu lebih sesuai untuk orang risikan. Harap mereka tak berkongsi. Saya gembira Witkoff sangat percayakan Putin. Putin pernah menipu berkali-kali secara terus di hadapan Witkoff. Walau bagaimanapun, Politico kini melaporkan bahawa Moskow mencadangkan satu pertukaran timbal balas dengan Amerika Syarikat. Kremlin mahu berhenti berkongsi risikan dengan Iran, termasuk koordinat yang tepat jika Washington berhenti membekalkan Ukraine dengan maklumat risikan tentang Rusia. Masih baik Amerika Syarikat telah menolak cadangan ini. Walaupun Amerika Syarikat tidak lagi membekal senjata percuma kepada Ukraine, bisikan Amerika Syarikat masih penting untuk pertahanan Ukraine. Ia bantu drone dan peluru berpandu Ukraine elak pertahanan udara Rusia semasa serang kilang penapisan dan pangkalan di Rusia. Bisikan Amerika Syarikat sangat bernilai bagi Ukraine. Tetapi menjadi masalah besar bagi Rusia menunjukkan betapa kuatnya risikan ini. Rusia mahu Amerika Syarikat berhenti memberinya. Tidak lama kemudian, berita melaporkan Ukraine menyerang pelabuhan minyak terbesar Rusia dekat Saint Petersburg. Ini pelabuhan yang Rusia percaya di luar jangkauan Ukraine. Kini, Rusia mendesak Iran menamatkan permusuhan dan mencari penyelesaian diplomatik. Ukraine menekan Putin dengan serangan jauh ke Rusia dan kini melakukan tindakan serupa di Timur Tengah. Sebelum teruskan, tekan butang suka dan langgan di ruangan komen seperti Ukraine memberi tekanan kepada Vladimir Putin si kecil itu. Mari bincang langkah Ukraine di Timur Tengah. AS dan negara Teluk berbincang dengan Ukraine tentang pengesanan drone dan perlindungan daripadanya. Amerika Syarikat sebenarnya telah memberikan Ukraine satu senarai permintaan untuk teknologi mereka. Ukraine telah menghantar pakar ke negara-negara Teluk untuk mengenal pasti sistem paling sesuai bagi setiap negara. Ratusan pakar Ukraine kini di Timur Tengah untuk memahami situasi. Ini mungkin mengelirukan sesetengah pihak mengapa Ukraine hantar pakar, bukan pemintas. Ukraine bukan hanya bina pemintas.
tetapi juga sistem lengkap dipanggil Sky Fortress. Dan ini adalah satu sistem yang benar-benar bernilai tinggi. Sebelum saya terangkan cara ia berfungsi, izinkan saya jelaskan salah tanggapan tentang cara Amerika Syarikat melawan drone Iran. Ramai kata, Amerika Syarikat guna peluru berpandu Patriot bernilai $4 juta untuk jatuhkan drone Shahid bernilai $50,000. Tapi, itu tidak benar. Penjelasan ini datang daripada Laksamana Brad Cooper, Komander Central Command, bukan sekadar daripada orang sembarangan di Twitter. Beliau mengakui, dahulu Amerika Syarikat guna pemintas jutaan dolar untuk jatuhkan drone semasa awal penggunaannya dalam peperangan. Tapi kini, tidak lagi. Amerika Syarikat kini ada senjata berharga serendah $10,000 untuk menembak jatuh drone Iran yang bernilai $30,000 hingga $100,000. Amerika Syarikat telah menemui cara berkesan menembak jatuh drone ini. Kini cabarannya adalah memperluas kaedah agar tiada drone Iran berjaya menembusi, iaitu isu liputan. Negara seperti Arab Saudi sangat besar. Mustahil lindungi setiap sudut. Kadang-kadang, jika drone berjaya menembusi, peluru berpandu Patriot digunakan sebagai langkah terakhir, tetapi hanya jika pengiraan kosnya masuk akal. Jika drone Iran bernilai $50,000 menuju ke kilang penapisan per bilion dolar, anda rela guna peluru berpandu mahal untuk pertahanan terakhir. Inilah yang dilakukan Amerika Syarikat. Peluru berpandu Patriot bukan pertahanan utama bagi drone murah. Hanya digunakan jika cara lain gagal. Tetapi anda tahu tak, Amerika Syarikat ada keupayaan yang lebih murah, tetapi kos Ukraine lebih rendah. Ukraine memainkan peranan penting dan bukan sekadar berperang dengan drone Shahid. Mereka melawan drone pada skala luar biasa, tiada negara lain lakukan. Setiap malam, Rusia hantar ratusan hingga ribuan drone serentak. Ukraine telah membina sistem Sky Fortress yang telah banyak berubah selama bertahun-tahun untuk menjadi lebih berkesan. Semuanya bermula dengan telefon bimbit yang diikat pada tiang dan diletak tinggi di udara. Mikrofon telefon bimbit akan mengesan bunyi drone dan ini dilakukan di seluruh negara, terutama di timur yang bersempadan dengan Rusia. Sebenarnya, menurut laporan terbaru daripada Angkatan Tentera Ukraine, terdapat lebih daripada 15,000 sensor akustik yang tersebar di seluruh wilayah Ukraine. Jika salah satu sensor itu mengesan bunyi drone, data dihantar terus ke ibu pejabat. Orang di ibu pejabat akan triangulasi lokasi, tentukan arahnya dan hantar maklumat itu kepada pasukan di lapangan. Orang di lapangan memiliki pelbagai alat untuk menumpaskan drone. Di sinilah pertahanan udara berlapis Ukraine berperanan penting. Sesetengah orang menggunakan pemintas yang dibangunkan oleh sebuah syarikat bernama Wild Hornet. Pemintas ini dipanggil Bullet dan kita akan bincangkan mengenainya sebentar lagi. Ada yang hanya guna mesingan anti-drone, ada juga guna senjata api dan helikopter, terbang di atas drone dan tembak jatuh. Dan saya pasti ada banyak lagi kaedah lain yang digunakan oleh Ukraine yang tidak disebut di sini. Tetapi mesejnya ialah, mereka mempunyai satu sistem yang lengkap. Sistem ini hanya perlukan sekitar $30,000 untuk digunakan pada kos terendah. Sekarang, saya tahu $30,000 adalah jumlah wang yang besar. Tetapi dalam istilah ketenteraan, itu sebenarnya sangat sedikit. Sebab itu, sistem ini sudah menarik banyak perhatian sebelum Perang Iran bermula. Pada 2025, Jerman sedang mengkaji sistem ini dan mencari cara melaksanakannya, manakala Romania sudah mengujinya di pangkalan mereka. Kini, ketika Perang Iran sedang memuncak, permintaan sistem ini sangat tinggi. Paling menarik, syarikat Ukraine membina pemintas baru dipanggil Bullets yang luar biasa kerana Bullets ini hanya berharga serendah $1,000. Lihatlah bagaimana ia berfungsi. Jika anda mahu kekal selamat daripada drone di teluk, sesuatu seperti ini mungkin boleh membantu. Ia dipanggil Bullet. Nama itu memang tepat. Ia antara pemintas terbaru dan terpantas Ukraine direka untuk memusnahkan drone serangan Rusia. Ia murah dan mematikan. Para juru terbang tahu mereka boleh menjadi sama berkesan terhadap drone Shahid Iran yang serupa yang menyebabkan kekacauan di seluruh Timur Tengah. Sejujurnya, Sejujurnya, kami sudah cukup banyak kerja di sini.
Kami faham perang ini merebak ke seluruh dunia dan Iran sekutu Rusia. Saya rasa kami boleh mencari sumber untuk menghantar tenaga pengajar kami untuk melatih mereka yang melawan musuh sama. Ini adalah teknologi baru, tetapi di sini adalah idea lama. Pemintas murah yang boleh memusnahkan drone Shahid murah yang datang untuk menyerang. Namun, ia perlukan perang baru di Timur Tengah untuk menyedarkan dunia tentang nilainya. Dan kini dunia sedang mengetuk pintu Ukraine. Beginilah cara ia berfungsi. Ancaman dikesan. Juruterbang melancarkan pemintas dan guna kamera untuk merempuh drone tersebut. Pemintas ini mungkin canggih dan dipasang manual, tetapi berbeza dengan peluru berpandu dan pesawat mahal, ia boleh dihasilkan dengan cepat dan banyak. Pencetak 3D di kilang ini beroperasi 24 jam menghasilkan bahagian plastik. Bosnya terkejut, dunia baru sedar betapa pentingnya semua ini. Sekarang, ada satu perkara penting di sini. Kerajaan Ukraine telah mengatakan bahawa mereka belum meluluskan mana-mana pemintas ini untuk dieksport keluar kerana, seperti yang anda semua mungkin dengar, Ukraine sedang diserang oleh Vladimir Putin. Baru-baru ini, syarikat pembuat pemintas ini menyatakan mereka boleh menghasilkan lebih banyak pemintas berbanding jumlah yang dibeli kerajaan Ukraine. Itu sebenarnya adalah cara tidak langsung untuk mengatakan bahawa, hey, kami sebenarnya sudah bersedia untuk mengeksport pemintas ini. Kami hanya perlukan kebenaran anda. Sekarang, kebenaran itu boleh diberikan pada bila-bila masa. Ratusan pakar Ukraine kini di Timur Tengah mencari cara melaksanakan keseluruhan sistem ini di negara-negara teluk. Ukraine mungkin mahukan balasan untuk ekspor teknologi ini. Dan memang wajar, Ukraine telah menerima bantuan, tetapi biar saya letakkan bantuan itu dalam konteks yang sebenar, terutamanya apabila bercakap tentang peluru berpandu Patriot. Ini statistik terbaru dari Ukraine. Hanya berkaitan peluru berpandu Patriot canggih. Itulah pemintas yang boleh membantu menghentikan peluru berpandu balistik yang digunakan oleh Rusia dan peluru berpandu balistik yang digunakan oleh Iran. Ukraine telah berperang menentang peluru berpandu balistik Rusia selama 4 tahun, tetapi hanya menerima sekitar 600 peluru berpandu Patriot. Dalam 3 hari pertama Perang Iran, kami telah menggunakan lebih 800 peluru berpandu Patriot di Timur Tengah. Kini, masuk akal Amerika Syarikat gunakan stok simpanan peluru berpandu Patriot untuk lindungi tentera AS di Timur Tengah. Tetapi tujuan berkongsi statistik ini adalah walaupun orang ramai bercakap tentang rakyat Ukraine menerima bantuan, ia masih jauh daripada apa yang mereka perlukan. Kini, Ukraine memiliki sesuatu yang dunia inginkan. Jadi mereka mungkin cuba mendapatkan peluru berpandu Patriot atau apa-apa yang boleh bantu hentikan peluru berpandu balistik Rusia. Sebagai balasan, mereka akan memberikan sistem drone yang mereka reka kepada dunia. Yang penting bukan hanya sistem itu, tetapi juga cara ia berfungsi. Terdapat juruterbang drone dan orang yang boleh sampaikan maklumat kepada pasukan di darat dan semua ini perlukan latihan. Malangnya, kerana perang di Timur Tengah dan negara teluk memerlukan teknologi ini segera, latihan mungkin terpaksa diketepikan kerana ia mengambil masa, sedangkan mereka perlukan penyelesaian sekarang. Tetapi, sekali lagi, Ukraine berjaya mencari jalan untuk semua ini semasa mereka sedang berperang. Jadi mungkin pengalaman itu membantu melatih juruterbang drone dan orang lain yang diperlukan dalam sistem di negara-negara teluk dengan sangat cepat. Hanya masa yang akan menentukan. Namun begitu, Ukraine tetap menjalankan tugas melindungi dunia dari keganasan Rusia dan Iran.